BMW F30 selalunya bila kita pakai, kita bawa kereta tu, dia bunyi bila jalan tak rata, ketang ke, ataupun something as normal noise. Ni antara yang korang perlu tahulah. Sekarang ni kat depan saya ni ada satu lower arm dan juga caster arm. Punya masalah datang daripada bush dia yang sudah crack lah. Bush daripada caster arm ni dan lower arm ni pun sudah tak cantik. Dry shaft yang kita dah buka untuk buat penukaran dry shaft boot. Kereta ni ada masalah leaking pada dry shaft boot area sini. Kita recommended untuk tukar dry shaft boot ni. Kita akan cuci and then kita akan grease balik lah. Kenapa kita perlu tukar? Sebab dekat dry shaft ni dia ada bearing ni. Nah, kat sini ada bearing, kat sini pun ada bearing juga. Kalau contoh dia punya dry shaft boot ni koyak ataupun leaking, akan menyebabkan bearing-bearing ni akan rosak lah. Takkan kita nak tunggu nanti bila kereta breakdown tepi jalan baru kita nak tukar. Pada owner BMW F30 kat luar sana, pernah tak korang mengalami masalah yang sama seperti ini? Korang boleh nyatakan masalah tersebut di ruangan komen kat bawah.